Ini isu global bukan di Malaysia sahaja. Demikian kenyataan keras seorang pemerhati terhadap isu yang berlegar di media sosial baru-baru ini berkaitan seorang wanita yang telah menghabiskan masa selama setahun menetap di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA tanpa sebarang halangan. Pemerhati menegaskan individu sedemikian boleh dijumpai di mana-mana negara dan modus operandi mereka sangat licik, termasuk menukar pakaian pada waktu tertentu dan bergerak ke kawasan berlainan sehingga menyukarkan dikesan. Bagaimanapun dakwa pemerhati, jika tertangkap, individu seakan-akan gelandangan KLIA ini tidak boleh mendapat tuduhan mahkamah kerana ia bukan satu jenayah, malah KLIA juga merupakan tempat awam atau public space. Pemerhati menegaskan tiada undang-undang khas yang boleh mendakwa gelandangan KLIA. Justru pihak bertanggungjawab wajar memberi nasihat di samping sokongan moral berbentuk keuangan bagi membendung permasalahan daripada kian parah. Memetik berita harian, polis telah menahan wanita yang menetap setahun di KLIA itu kerana memarahi seorang kanak-kanak. Wanita itu dihantar ke Hospital Kajang bagi menjalani rawatan lanjut kerana disyaki mengalami masalah mental. Difahamkan wanita itu menjadikan kawasan terminal sebagai tempatnya berteduh, termasuk untuk tidur dan mandi serta bergantung kepada kemudahan awam yang disediakan di KLIA seperti bekalan air dan akses Wi-Fi. Dalam pada itu, orang ramai turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi itu kerana didakwa boleh menjejaskan imej Malaysia memandangkan KLIA berfungsi sebagai terminal transit penumpang udara.